Satu hari dijemput dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup macam biasa, tuan-tuan, ada yang syurga khuld, ada yang syurga naim, ada yang syurga ma'wa. Yang bawah tak boleh ziarah yang atas. Ini rugi. Yang di atas boleh ziarah yang syurga bawah. Maka dengan sebab itu penduduk syurga juga tetap akan menyesal. Apa sesalan mereka? Kalaulah dulu aku tambah ibadah aku membaca Quran, nescaya aku akan duduk tingkat atas. Kalaulah dulu tabung Jumaat yang aku selalu tiap-tiap minggu masukkan 5, aku masukkan 10, aku akan berada di tingkat atas. Yang masukkan 10 kata apa? Kalaulah dulu tabung Jumaat yang aku masukkan 10, aku masukkan 20, aku akan berada di tingkat yang lebih atas. Setiap yang tingkat itu menyesal sebab tak tambah amal ibadah. Tapi dah mewah lah, dapat jemputan. Semua penduduk syurga berhimpun di satu tempat yang tak pernah mereka pergi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan kepada mereka, maukah kalian aku tambahkan nikmat kepada kalian? Penduduk syurga bertanya, ya Allah, bukankah kami telah diberikan pelbagai nikmat? Kami muda selama-lamanya, kami sihat selama-lamanya, kami tenang selama-lamanya, kami kaya selama-lamanya, kami sudah berasa cukup dengan semua nikmat itu. Lalu kata Allah, ada dua lagi nikmat yang belum kalian rasakan. Yang pertama kata Allah, aku redha kepada kalian selama-lamanya. Dan yang kedua, fayukshaful hijab, dibuka hijab. Lalu penduduk syurga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila penduduk syurga melihat Allah, kesemua tunduk, jatuh, sujud kepada Allah. Tak boleh tahan dah, semua sujud. Lalu Allah SWT arahkan untuk diangkat, kerana tidak dibenarkan untuk beribadah di dalam syurga. Ya Allah, tak dibenarkan lagi berzakat dalam syurga, tak dibenarkan lagi haji dalam syurga, tiada lagi umrah dalam syurga, tak ada lagi salat dalam syurga. Ibadat tak ada. Syurga tempat untuk bermewah dan bersenang lenang. Pergi jalan tempat luas, duit kamu banyak, kamu sihat, maka Allah tahu apa kehendak kamu. Allah bagi sihat selama-lamanya, Allah bagi kaya selama-lamanya. Pergi berjalan, pergi bermewah. Duduk dengan anak ke, nak duduk dengan siapa, silakan. Seperti mana di dalam dunia ni ada membeli belah, dalam syurga sama, tuan-tuan. Ada membeli belah. Nabi sebut setiap hari Jumaat, membeli, balik. Bila balik, kata Rasulullah, muka semakin tampan. Orang rumah tengok, orang rumah kata, ish, lagi handsome ni balik ni. Ahli syurga setiap kali pergi ke pasar, balik elok, balik lagi tampan, balik lagi tampan. Subhanallah.